Okay Alif, bila makan tengah hari menu apa yang Alif akan cari? Menu pertama, tengah hari kalau Alif nak makan, Alif kena makan nasi. Sebab Alif punya mileage setiap hari lari setiap hari 10 hingga 15 km setiap hari. So kalau pagi lepas minum kopi, Alif akan tak makan lagi. Kemudian lunch, Alif akan makan nasi. Apa-apa sajalah. Tapi hari ni memang cheat meal. Ingat bukan cheat day, cheat meal. Satu je. Nasi kandar. Okey, kalau Alif busy kerja rutin padat, Alif selalu skip lunch ke ataupun Alif akan cari masa juga untuk lunch? Makan, jangan makan banyak sekali, tapi kita kena makan kecil-kecil sikit-sikit dan makan kerap. Jadi kalau Alif tak akan skip lunch sebab kita memang exercise setiap hari. So kalau Alif tak makan, Alif akan rasa lapar. Tapi makanan kita mesti kena jangan benda-benda yang merepek lah, kan? Tiba-tiba nak makan benda-benda yang high in sugar ke, minum gula lebih ke, tapi kita tak workout. So kalau Alif kena makan nasi. Okey, ramai sekarang ni suka makan ikut sedap tekak je. Tapi bagi Alif macam mana nak seimbangkan antara sedap dan sihat? Dia bukan, Alif tak seimbangkan langsung. Kita kena live your life. Kena gaya hidup sihat, baru kita boleh enjoy. Tapi kena kontrol juga. Okey, this question cia-cia sikit. Kalau cinta itu macam makanan, makanan apa yang paling bahagia untuk si jantung hati? Kalau cinta itu makanan, kalau sedap boleh dapat nasi. Abang. Kalau cinta itu makanan, ni adalah cinta Alif. Ni adalah cinta Alif yang sebenar. Nasi ayam Sadam tu memang padu. Tapi hari-hari mesti korang makan dengan ni. Olive. Oh, dah habis soalan dah? Dah habis dah. So, dah habis dah soalan? Alif boleh makan ke? Boleh. Jom makan. Bismillah. Bismillah.